Hari ni kita nak tukar tayar CRF rally aku. Sekarang tayar yang aku pakai ni tayar road. Aku pakai ulang kali kerja kan. Kita nak tukar ni tayar off-road. Aku sendiri tak sure tool ni boleh ke buka ke tayar tube. Lagi tayar 18 inci dengan 21 inci ni. Sebenarnya boleh, cuma cara dia banyak sikit lah. Tayar depan senang, tayar belakangnya pakai rim lock sendiri pun boleh buat, tapi lagi susah lah tadi rim lock. Tayar yang aku pakai ni tayar local brand murah, sepasang baru dalam RM200. Okay, kita jumpa dekat rim berit untuk next video. Yes, motor yang aku pakai ni adalah motor yang aku buat ride di London hari tu. Dalam masa yang sama aku nak buat race juga. Kita tengok macam mana rim balik kali ni.